satu-satunya yang masih mempertahankan bumi Palestin adalah Iran. Saya nak ingatkan sedikitlah, jauh cerita daripada luar negara. Ketika tadi kita tak ada api, sekejap dikurang 5 minit kita panas, kita ambil ketah, kita kibah kerana kita panas, sebab kita selesa dengan keadaan yang kita ada pada hari ini. Tapi bayangkan, bisa kita selesa pada hari ini umat Islam di Palestin hari ini. Sehingga kali ini kalau kita baca, bayi yang berumur setahun pun ramai dah mati. Dekat 700 anak-anak yang mati. Tanah Al-Quds itu disebut dalam Al-Quran. Kita umat Islam sepatutnya lebih kuat menentang kereziman Zionis berbanding orang Eropah. Tetapi hari ini kita tengok demonstrasi peri kemanusiaan itu berada pada non-Muslim. Kenapa? Dia meletakkan peri kemanusiaan. Kita ada peri kemanusiaan, kita ada yang tertindas adalah umat Islam, tetapi kita masih dalam keadaan yang berlego. Tak semua, tapi masih ada. Dan hari ini kita tengok negara yang paling kuat melawan Israel adalah negara Iran. Sebelum ini seolah-olah Iran itu tidak disebut, cikgu. Kenapa? Perbezaan mazhab. Dikatakan Iran kebanyakan bermazhab Syiah, dan Malaysia kita adalah Sunni. Kita Sunni dan Iran adalah kebanyakan hampir 90% adalah Syiah. Amba tidak mahu bawa konflik perbezaan pandangan itu untuk kita bincangkan dalam ni, tetapi amba nak bawa ada pandangan-pandangan ulama mengatakan bahawa mereka itu masih Islam. Mereka itu pergi ke Mekah buat haji. Dan ketika negara Iran diserang Israel, barulah kita tengok, barulah kita nampak negara Islam satu-satunya yang masih mempertahankan bumi Palestin adalah Iran. Propaganda Barat telah mengelirukan kita seolah-olah Iran ini bukan Islam. Perbezaan pandangan tentang Syiah menyebabkan kita melihat Iran ini musuh kita. Sedangkan Ayatullah Ali Khamenei menyatakan 10 tahun dulu, pemimpin supreme leader yang ada di Iran mengatakan bahawa mengelakkan larang ahlinya untuk menghina para sahabat, untuk membuat perkara-perkara yang boleh memecahkan Islam. Hari ini kalaulah berlaku Rusia yang serang Israel, adakah kita tidak gembira? Kalau China serang Israel, kenapa? Israel laknatullah ini satu-satunya negara yang masih mengekalkan imperialisme. Kita Malaysia, tanah Melayu pernah dijajah. Kita dijajah oleh Jepun, British England adalah kerana imperialisme. Hari ini masih ada lagi. Dunia mengecam, tidak mengiktiraf negara itu. Tetapi kerana ada rakan strategiknya, Amerika, dia nampaknya berjaya. Dan akhirnya Israel semenjak penubuhan negara haram itu, kali pertama kita melihat satu negara, Iran yang telah pun disekat bantuannya, berjaya menyebabkan negara Israel itu tunggang langgang. Dan akhirnya kerana takutnya Amerika minta supaya diadakan genjatan senjata. Saya tidak tahu sampai bila, tetapi saya nak mengajak, walaupun kita berbeza pandangan apapun, kerana kejahatan yang dilakukan oleh Israel, yang kalau saya baca nama-nama bayi yang telah terbunuh, betul 3 jam tadilah saya perlukan masa untuk membaca nama anak-anak yang umur 1 tahun, 2 tahun mati kerana pembunuhan genosid yang dilakukan oleh Israel.